Ha. Kita dulu fair. Dia nak fair dulu kan nak makan. Ber dulu ke makan dulu. Dak kita tak ada ber makan dulu. Ada muhabbal je ber dulu. Ya ber dulu. Lepas tidak nak makan, nak ber lagi Allah. Apa tu wadama, nak ber tu anu. Nah itu kan. Ya orang jaga waktu. Hari ni jam pukul ni 33 minit di sana. Batang cukup 33 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Makan tak? Kalau minum agak boleh jadi. Tidak ber, tak ada apa. Tak ada apa dah. Nak situ ya. Tak ada apa lah. Bagi orang nak ber tu, dia pah dia minum agak tekak, tapi luputlah apabila nak buka awal taman ni. Bukan nak buka awal taman tak ada mana nak ber ni. Kerana hasil dengan minum tu boleh. Faham tak? Bismillahirrahmanirrahim. Gong lah. Buka ber. Kalau makan tu kena ada kunyak, ada mamah. Mereka kita buat tahnik buah budak. Tu dia tahnik ku jadi apa-apa buat ni telekong. Tak apa. Allah nak ambil afdal aku. Tak apa dah. Ber tu jadi laung tu lebih hafsa wa man ahsanu mimman da'ani sampai akhir dah. Allah tu dah. Mimman da'ani Allah. Ganu gitu lalu. Bawa taman dan mulut. Dia kau lekak tu tak subah lah. Itu dia. Dok nak tu mana tu barangkali Dok nak betul awal. Nak awal berlaku dua perkara beribu awal tak boleh. Tak ada gapalah bagi tu kapal tu kalau nak ambil tu lebih apa tadi lah jadi hasil buka. Popah masuk waktu dia buka. Dia ber, dia buka apa dia ber. Tak ada apa. Ni ai kami minum apa wata makan sikit buka lah. Jadi kita siap-siap dah kan tu lekong berair. Ber. Itulah kadang menonok waktu sangat gak. Kita ijaz sendiri boleh, kita ijaz sendiri boleh lah. Beringat jangan berjelit lekat sudah. Ijaz sendirilah. Hak ni pun nak afdal, hak ni pun nak afdal Allah. Kita juga yang afdal ni pun. Hak ni pun satu perkara pelat deh. Dia tanya tak biasa lagi ni. Dalam semasa berapa puluh tahun tak biasa lagi dia tanya ni baru timbul soalan ni dah. Habis dia nak ayat tu zaman dia berubah semua. Apa masalahnya? Ni sakut dengan masalah jual beli. Masalah ada kesah jual binatang kata. Berkali ada laku dah ni gamaknya ni. Dah laku dah kali ni. Tawakkum kokke. Dia tulis kokke berkali tukke tu kali. Nak tukke tu. Ada kesah jual beli apa tu untuk pergi buat ubah. Ayat jangan berkali dia membawa kaji dapat jadi ubah. Berkali ubah ke apa ke ni? Dia kata jadi ubah. Tu dia jadi ada harga sebutin susah tu. Susah dah. Jadi pada asal bagi kitanya pada asal dia binatang yang tak halal dimakan bukan. Pada masalah dia khilaf dinu lagi di bumi lagi. Maka tengah daripada binatang yang tak halal dimakan, dia apabila ada manfaat syar'iyah dia panggil sah jual beli kerana ada manfaat syar'iyah, yakni manfaat hak di sisi syarak bila. Daripada asal. Tengok dia sebab masalah kata lintah dia sebut tu lah kita. Sah jual lintah kerana ada manfaatnya. Dia manfaatnya isak darah. Syarak bila manfaat tu. Pada bukan sekadar isak saja dak, jadi boleh menghilangkan penyakit. Kalau jadi barah atau jadi apa macam jenis bekak-bekak dia punya darah bukan. Video isak. Habis setengah-setengah orang dia pera nah. Litah. Jadi dia isak, ya isak tu maknanya jadi rezeki dia sadah. Jadi mengelakkan kita daripada penyakit. Maka syarat bila lintah.
Dia panggil ada manfaat syar'iyah. Lepas tu menata hanya tak halal dimakan, tapi kerana manfaat dengan seronok rupa dia. Suka seronok rupa boleh juga. Seperti menata yang elok-elok rupa, jangan rupa comel, kita bersuka berseronok dengan rupa dia, walau dia tak halal dimakan. Tu dia antara. Maka hak ni katak ni. Maka masuk dalam menata yang tak halal dimakan dah. Katak ni. Tapi jadi ubat. Ubat apa nama? Tak tahu lah tu. Dia timbul masalah tu. Adakah manfaat tu dikira manfaat pada syar'iyah? Kalau iya ke? Tu ada demo hati. Itu dia. Bukan sampai makan dah tu kan? Ubat. Ubat sakit gigi. Gana? Daging. Daging dia. Sabit kena dia modal wayak dulu kata buah daging katak pun. Orang sakit gigi kan, dia mata buah daging katak. Tapi ni masalah najis lah tu. Apabila jadi ubat tu mungkin dia mampu kisah awak lagu mana tu ngikut dia mau proses lah, boleh kapsul lagi apa lah, tahu lah tu. Ada kan? Situ masalah tu orang panggil tu ada tawakuf lah tu. Dia ada tawakuf sebab dia nak buat, dia nak ambil buat kisah dia kena apa? Dia kena mati bukan? Pas menata hak yang tak halal dimakan ni kita berbahagi pula. Benata tu bukan dia tubik mari ada benata yang suci ketika hidup, suci ketika mati. Kita mesti situ pula. Dan najis ketika hidup, najis ketika mati. Dua. Suci ketika hidup, najis ketika mati. Dua. Suci ketika hidup, tafsil padanya ketika mati. Terkadang najis, terkadang suci. Empat tu mai kita terletak misal. Manakah binatang hak yang hayawan hak yang bernyawa yang suci ketika hidup, suci ketika mati? Seperti binatang ikan, belalang. Bahkan masuk juga insan, manusia. Tapi di sisi mazhab kita Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi dia kata najis ketika mati. Bila roh tu baik, sebab manusia ni yang panggil hayawan damawiyun. Manusia ni hayawan yang hidup nyawa bahasa ada darah. Apabila cabut roh akan najis. Nabi tu mazhab Hanafi dia najis. Dengan najis khilaf kan najis apa dia panggil? Khilaf pula situ. Baik. Kalau itu binatang ikan, binatang belalang, manusia masalah suci ketika hidup, suci ketika mati. Tapi nak berlaku mazhab Syafi'i nah. Tu dia. Kemudian yang kedua, najis ketika hidup, najis ketika mati. Itu seperti apa? Cari temu dah. Babi, anjing, itu pun di sisi mazhab kita Syafi'i. Nak kait itu sama lah tu. Takut pasal orang mengaji gaul tu. Ada mazhab lain kata tak najis, tengok haram makan suku. Lain dia mazhab kita. Najis ketika hidup, najis ketika mati. Yang ketiga, suci ketika hidup, najis ketika mati. Ni lah binatang hak yang tak halal dimakan selain daripada hak sebut tadi. Ada masuklah situ kata kalung, kedung lipat, ular. Tu suci ketika hidup. Berarti kalau kita dah tepuh dia basah ke, kita basah ke, tak ada wajib kita dah basuh. Sebab dia suci ketika hidup. Ular suci, tidak jamah dia suci, tak ada kena duk basuh pok. Tu dia. Apabila dia mati, najis. Begitulah binatang katak, karung, pokok dan sebagai tokel ke apa tu masih lain tu yang tiga. Ada pun yang keempat, suci ketika hidup, ketika mati fafihi tafsir. Tu kena ke binatang yang halal dimakan. Lembu kambing, korban ni suci ketika hidup. Ada pun mati kena tengok. Mati dengan sembelih syar'iyah suci. Kalau mati bukan dengan sembelih syar'iyah najis. Dia pangkat padanya tafsir. Tak lepas ada tu. Kalau itu puak kata apa nama ni tokel ni masalah suci ketika hidup, najis ketika mati. Pada mana nak ubat dia kena mati dia. Dia kata sembelih sembelih pun tak boleh sebab sembelih bukan syar'iyah. Sembelih binatang yang tak halal dimakan, dia panggil bukan sembelih syar'iyah. Kalau itu najis. Bila najis tu sana awak lagu anak mesin nak gesah lagu mari najis.
Hangnya bubuh dalam kapsul sana tu tak ada tepung dengan kita pasal kapsul dia suci, bagi ada dalam tu najis. Lain yang kita hiri lagi katak boh dia panggil betul najis tu. Nama dia tu. Bila hiri lagi boh dalam kapsul. Cuma lagi orang panggil tak tepuh lah dengan najis tu, tapi duk tanggung bagi najis. Kalau kita nak semaya yang ada gitu lah, dia duk tanggung bagi najis tu. Kalau telah dia panggil makan bagi yang ada padanya najis. Jadi alhamdulillah. Sedap tu dah. Nah, babi tafsir tawaquf kena buat perhatian lah dulu dah. Ni dok kecek masalah dua tak dua ni. Mereka ada mungkin dalam mazhab lain Allah lagi mana tu lain lah. Ini sebab ikhtilaf ulama rahmat ni dia ni. Ni sebab ikhtilaf ulama rahmat. Tengok dah. Sebab dulu tak biasa laku ke ni dah. Kau laku dah. Dah kaya dah. Kalau aku pada duduk beli makan itu ya. Kata benda sofa tu dah. Tu je duduk panggil tengok. Ada kita pun tengok ini juga. Dia buat pericik dah. Dia buat pasir tu. Dia buat panggil, dia buat pericik tu pasal ini juga tengok. Tu je. Pas kalau nak kira atas tak ke apa ke dia. Maknanya kita nampak meh dah lah itu kan. Tu. Balang itulah mana kata dia ada tawakuf selama tak nyata molek tu kita tu situ dah dulu lebih comel kita tak usahlah lagi lepas tu kita mari tengok dia mau tulis sini masalah doa berbuka puasa tu nak tanya pada ketika mana susah belaka tu. Cuba mari tengok apa buka. Doa ketika buka. Apa buka puasa? Ibarat daripada apa buka? Makan atau minum dari dekat. Makan atau minum ataupun dengan kerja sesuatu yang membatal. Hasillah buka. Siapa masa yang jadi tetapkan sekian kita kerja suatu yang membatal, jadilah buka. Jadi kan sama ada makan. Kalau kita ambil jalan ke makan. Buka dengan makan. Ada orang minum. Berkata boleh dah weh, selalu air. Dia tu ke hak tu dulu. Ada orang makan. Buah sama umpamanya. Ada orang rokok dulu. Dia tak tahu siap-siap dah. Ada orang lah tu, dia tak sini. Dia kulun tak ada sini. Nak boleh dah baik geser. Dia gini. Allah abad so ada 3 kali tak apa lah tu. Besar sungguh dia. Ayat tu buka lah tu. Tu ayat tu buka. Atau nak bagi mana buka. Ya ada itu kan. Lepas kita belajar semula lah apa nak utama dia buka sunat lah mana. Tu belajar syarat. Cuma ayat tadi betul hasil buka. Ya itu kan. Tu dia. Banyak lagi cara buka tapi tak patut sebut buat dah. Kayak gitu. Ya itu kan. Dia dia. Salahnya satu kaya tu. Lepas tu tak apalah. Katakanlah kita buka dengan makan dengan minum misalnya, pasti jadi sunat ke doa katanya. Doa ketika berbuka. Lepas tu mari tanya sini. Dia tanya pada ketika mana yang sepatut dia bacanya. Adakah dulu daripada berbuka ataupun kemudian daripadanya? Ni aja tanya. Kerana maksud maknanya itu selepas daripadanya sepatutnya. Ya pandai dah tanya orang apa. Pelat dia ni. Itu kan. Ada kata tanya orang royak ni bahas dia tak senang dengan dia tu. Dapat dia boleh royak dengan maksud siap ni. Kata maksud makna dia dah. Kerana maksud maknanya itu selepas daripadanya lah hak sepatutnya. Tak pandai dah kata. Pandai kalau royak kata sebelum bahas dia pula dah. Itu kan. Sebab tu cuba kita reti ketika inda ketika buka di sisi buka ada orang kena bahas makna di sisi itu je terbenar dua tu. Sebab nak kita tekah duk tu mana boleh dah. Bismillahirrahmanirrahim mana nak kita dekat tu ya waimu dulu sikit pun panggil inda. Selepas tu pun inda ya terbenar kedua lah tu. Lepas tu dia mau kata sepatut ada nama nak patut lah.
Sebab dia panggil inda, di sisi berbuka. Kalau gitu sebelum pada kita nak makan, Allahumma lakasumtu bika amantu. Tu panggil di sisi juga. Kalau bismillahirrahmanirrahim makan terlegong, Allahumma lakasumtu, di sisi juga. Tapi itulah ulama kata sama ada dulunya ataupun selepasnya. Panggil di sisi lah belakang. Pada nak tilik pada sepatut le mana lah nak patut kau ana. Allahumma lakasumtu, ya Allah kerana engkau lah aku puasa. Dah kata Allahumma lakasumtu wa bika amantu, dengan engkau lah aku telah beriman, aku dah beriman denganmu semua dah. Wa ala rizqika afdaltu, dan atas rezeki engkau lah kalau bukan mati telah aku buka. Situ nampak sepatut buka dulu tu. Habis dia kata maksud maknanya betul dia mau pandai dah ni. Tengok situ kan, wa ala rizqika afdartu, dan atas rezeki engkau lah aku telah buka. Kalau ambil makna madi, aku telah buka, tak maksud situ zahir makna nampak kena makan dulu. Kalau air pun bismillahirrahmanirrahim gong minum. Allahumma lakasumtu bika. Pasal apa? Atas rezeki akal air tegak saat ni telah aku buka. Kalau kata makan, atas makan dan buah tamat saat ni lah aku telah buka. Nampaknya buka dulu lah. Tu kalau bahar lapar. Tapi tidak semestinya begitu. Dah kata tak? Tu dia. Tidak semestinya. Panggil nak sunat dibuka di sisi. Maka terbenar sebelum makan, terbenar lepas makan. Lepas makan lah mana Allah hasil buka. Kalau kata nak lepas, bismillahirrahmanirrahim, makan telekong, Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Lepas tu tambah makan yang banyak lagi lepas ada tu. Banyak lagi tu cerita tu lepas ada tu. Panggil di sisi depan tengah dah buka. Itu kan. Jangan nanti sudah nu nak lupa. Itu kan. Nah sudah nanti ni. Kan ya hasil buka yang banyak tu, tapi kita dok gambar buka puasa tempat kita ni dengan nasinya, dengan muktabaknya, dengan nebak. Ini nampaklah tu buka. Kalau hasil buka pun sudah hasil dah tu. Itu kan. Itulah jadi nak ayat tak ulama membincang kata mana hasil maksud buka tu apa nama doa buka di sisi, sama ada sebelum daripada kita buka ataupun selepas daripadanya. Maknanya dapat panggil kata di sisi. Ni kita main tengok akhir sekali, akhir sekali dalam masa kita ni safar dah senang dah, kita yang kedua tak baca dah ni. Baca doa dan baca hadis tidak kena dengan hukum tajwid seperti hukum lima sebagainya itulah. Adakah haram? Seperti baca Quran juga? Tidak. Tengok orang panggil salah. Dia salah dia panggil salah. Bukan semata-mata baca tak kena tu haram. Taklah. Hingga bila kita baca salah, terkadang nak bawa pada makna salah itulah. Kadang baca salah, kadang-kadang orang ni baca salah dengan kaedah tapi dia pesih pergi kena. Dah agak orang satu. Kalau dia baca kelimah, orang dengar kelimah, reti kelimah, dia baca salah. Baca salah saja. Tu baca segi kelimah tapi dia bila dia hurai kena. Dah saja. Tu pas tengah-tengah orang baca kata bila dia baca lapar hadis Arab tu bokak buat artinya nyegi kena. Kena ya kita bila baca Arab bobak-bobak halu. Ya dah tu. Tapi walau bagaimanapun kelimah salah saja boleh kat tak silap. Pada kita dak minta dan dia salah terkadang salah bagi di makna lain pun ada. Tukar kelimah di makna lain pun ada, tukar huruf di pada makna lain pun ada. Cuma nak ayat kata berlain dengan Quran tu. Quran bila salah hukum tajwid tu dia kira ya sini pula dia kira kata ada salah yang jali, ada salah yang khafi. Nasbah salah hak nyata, tu haram. Kalau salah hak tak berapa nyata, hak tu tak apa. Bagi orang ahli tajwid dengar tahu kata salah. Tapi orang bukan atas ahli tajwid ada apa dah bunyi dah. Kadang-kadang salah betul tinggi rendah itu semua. Suara tu tempat suara nak bunyi tinggi, suara rendah tempat suara rendah bunyi tinggi. Dengung tu tempat dengung panjang, kita dengung pandang. Jadi gitu-gitu semua tu orang alif juwid berarti dah. Kita kata juwid tu tak dah. Atau jolo lah kau dah. Tapi kalau kita baca hadis tak ada lah tu. Tak ada suruh antara hukum-hukum juwid ada.
Qadana wajibal gunnah masalah kalau baca Quran agak innal ladzina kafaru tidak innal ladzina kafaru tu jatuh wajibal gunnah salah dah Quran itu kan inna dia bunyi kena ada wajibal gunnah dengung hak wajib kena ada kalau innal ladzi ada syiddah saja dengung tak ada salah dah Quran tapi kalau baca hadis tak ada kena wajibal gunnah innamal a'malu binniyat baca hadis ni semua tak ada apa dia innamal a'malu binniyat cukup dah innamal a'malu binniyat faman kana ada apa ada faman kana jadi yo hijratuhu amak mufassir itu dia kenapa ada tu tak ada gitu oleh hati doa apa tu juga tak ada kena lah tu biar kita doa tu dah rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir tak ada rabbana mak jahil itu ya Allah tak ada apa asal bukan baca ayat Quran kita dok berdoa tapi lafaz doa yang ambil daripada lafaz Quran bila kita jadikan doa bukan Quran bila kita jadikan doa bukan Quran kita bismillah tak ada dalam ayat Quran alhamdulillah dalam ayat Quran tapi kita ada zikir bukan ayat Quran alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalam itu bukan ayat Quran betul ada ada tidak ada setengah orang baca tahiyat yang berdengung at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah pada semaya itulah tu tak ada kena buat lagu tu ni ada baca tahiyat lah tu berlagu nahwan lagu soba baca tahiyat ada suruh lah tu kali yang mau berdoa mana macam mana cukuplah dulu deh masa kita ni lajak kita kitab yang kedua tak ada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta